Microsoft Project ni dia berbeza sikit lah dengan Primavera. Tapi misi dia tu dengan VC tu sama. Betul. Sebab Primavera pun dia kettle critical path method. Dia bukannya PERT. Tahu tak? Kan? Betul. Okay, baik. Okay. Dekat sini kan, saya dapati lah. You dah buat, dan dah isi dah. Dia punya tempat-tempat kosong tu berdasarkan normalisasi. Normalisasi seorang seorang planner lah yang ada pengetahuan dan ada akal fikiran yang waras lah kan. Sebab apa? Sebelum ni saya jumpa semua tempat kosong dia bubuh. Semua tempat kosong. Yang kotak ni. Dia bubuh. Padahal dah terang lagi nyata kan. Dah ada legend kat situ. Betul. Legend kat sini. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Kita tak mau sebut lah siapa dia tu. Kita tak mau. Sebab tu lah kelas saya ni lebih kepada personal. Private kan. Private. Okay. Sebab kita tak nak bagi kawan tu malu. Kan kita nak jaga aib lah kan. Okay, baik. Suara saya okey ya, clear ya? Okay, clear. You kena sentiasa maklum kat I lah. Boleh ya? Boleh. Takut lagi ada poin-poin apa yang I bagi tahu, tiba-tiba you pun duk tunggu kan. Macam dulu tadi I pun tunggu you pun tunggu I. Jadi agaknya masuk meeting kot. Saya pun tak kacau lah. Tapi boleh tanya lah. Tapi kalau selalu macam saya ada kelas, saya akan bagi tahu cepat-cepat. Style dia tu. Kalau saya ikut tadi kan buat alamak saya ada meeting pula pukul 11 suku. Lepas tu saya Abang. Sebelah suku bang, baik. Ni. Bolehlah kita buat sikit hari ni. Boleh. Sekarang ni saya cerita kat you. Critical path method ni dia berjalan mengikut rantaian. Rantaian ni tak boleh putus tau. Tak boleh putus. Tidak boleh putus. Kalau you putus, Microsoft Project dia baca juga, tapi dia baca tak apa-apa. Dia baca ikut suka lah. Lepas tu macam mana kita nak tahu dia baca ikut suka? Yalah, bila main weightage yang berat, bila main masuk part-part arkitek, M&E, mechanical process lah apa semua tu, weightage dia tinggi. Kat situ akan nampak obvious dari segi pembayaran. Betul. Lepas tu pula klien-klien ni dia dah boleh kira dah. Cara fizikal kan. Betul tak betul ni kan? Awak terlalu obvious kan? Kenapa you punya tracking ni terlalu jauh sangat dengan sebenar di depan mata ni? Dekat situ dia akan petikai you lah. Dia akan start petikai you. Biasa tu. Ya? Apa dia? Itu memang biasa tu. Apa dekat site tak banyak mana dalam program banyak ni. Macam tu. Okay, baik. Dia ada banyak ciri-ciri dia lah kan? Ciri-ciri dia tu. Kan? Ciri-ciri dia. Okay, baik. Okay, kita pendekkan cerita lah kan? Okay. Kalau you tengok kan, kalau you tengok dekat network diagram ni, iaitu menggunakan kaedah critical path method lah kan. Early start, early finish ni, setiap aktiviti saya ulang lah. Early start, early finish ataupun ES ataupun EF, early start, early finish ni, setiap aktiviti ni dia dipanggil forward pass. Kalau you ada pensel, catat lah. Forward pass. Forward pass. Pass ke depan. Dia akan menaik daripada 0 sampai 100. Dia tak boleh bulan dengan 1 dengan 2 ataupun 0.01 ke 0.02 ataupun 0.1 ke 0.2, tak boleh.
Kalau dia mula macam tu, program you something wrong. Something wrong. Kalau you nak gagah buat juga, buat. Tapi dia akan sakit di pertengahan. Akan sakit. Nombor bulat lah maksudnya. Integral. Dia macam ni. Dia critical path method ni dia adalah satu program yang perancangan yang sebenar. Maksud tu perancangan yang bukan olok-olok, bukan macam software Excel, Word, mana tak. Yang tu saya panggil dia sebagai software mati. Software mati tak. Microsoft Project ni dia software yang track, dia tracking, dia hidup. Dia hidup. Okey, baik. Early style finish ni dia forward pass daripada 0% sampai 100%. Wajib. Wajib tak? Wajib. You boleh faham no? Tu pun you dah label your mark dah, cantik, bagus. Dan dia wajib kena ambil yang paling besar. Kalau katalah laluan tu lebih daripada 1, you kena pilih yang paling besar. Aktiviti ke aktiviti dia bertambah. Tambah kan. Jadi kat situ you dapat yang terakhir, task yang terakhir you dapat 48. Bila 48 tu, you transfer ke bawah lah kan. Sebab apabila you bawah tu, ingat rantaian. Cycling. Cycling tadi tu kan.